Ini berita laporan inkuet Zara. Zara menangis kuat dan dihambur kata-kata bodoh dan sial. Syafi Abdal, warisan. Kamu cakap si Zara bukan dibuli? Bodoh juga kau, dupang. Ini breaking news, berita tergempar. Zara menangis kuat dan dihambur kata-kata bodoh, sial. Oi, parti ke hampau, YBK hampau. Ini ni apa ini? Mengolok? Bukan bully? Bully lah ini. Macam mana Syafi Abdal boleh cakap kes Zara ni bukan kes bully? Mana orang-orang warisan ni? Tak ada otak kamu ini membaca laporan mahkamah. Hah? Macam mana kamu boleh cakap ni? Kes ni bukan bully, bodoh. Something wrong lah dengan Syafi Abdal dengan warisan. Najwa. Jadi apa guna orang warisan menyanyi lagu Zara? Justice for Zara, Justice for Zara pasal lagu bully tu. Kau nak dengar kah lirik-lirik lagu tu apa? Tentang bully, bodoh, dupang. Lagu Zara yang viral tu lagu bully. Tolol, dungu. Apa gunalah orang-orang warisan hari-hari nyanyi lagu Zara pasal bully? Tiba-tiba Syafi Abdal dengan warisan cakap ini bukan kes bully. Kalaupun kau mau tunggang kes ni jadi kes politik untuk dapat undi, Syafi Abdal warisan, kasih tunjuk konon sikit pandaimu. Kau tu pandai. Tapi dah aku tahu kenapa kau bodoh. Tiba-tiba kau bodoh. Terkejut bah aku baca berita ni. Zara menangis kuat dihambur kata-kata bodoh, sial. Saksi kanak-kanak kedua memberitahu Mahkamah Coroner bahawa Allahyarham Zara Khairina Mahathir telah ditahan dan dikepung di satu sudut dorm beberapa jam sebelum remaja terbabi ditemukan dalam keadaan terlentang dan tidak sedarkan diri. Dalam kejadian itu, beberapa pelajar yang menyoal siasat Zara Khairina berhubung insiden kecurian di asrama terbabit turut mentertawakannya selepas mengetahui hasratnya untuk menjadi badar. Okey, Ketua Warden telah mengaku 5 pelajar menjalankan soal siasat terhadap Zara Khairina sehari sebelum remaja itu ditemukan tidak sedarkan diri. Zara tinggal di bilik A35 manakala dia dipanggil untuk disoal siasat di bilik A36. Setiap bilik menempatkan 11 pelajar. Kata peguam itu, saksi kanak-kanak itu memaklumkan terdapat 5 pelajar yang mengepung Zara dan 3 daripadanya adalah penghuni bilik berkenaan A36. Daripada keseluruhan jumlah itu, hanya seorang sahaja dilihat marah-marah. Bagaimanapun saksi itu memberitahu tidak berlaku sebarang sentuhan terhadap Zara Khairina. Rizwan Dian berkata saksi kanak-kanak kedua itu memberitahu ketika dikepung Zara Khairina menangis dan tangisannya menjadi lebih kuat apabila ditertawakan oleh mereka yang mengepungnya. Zara telah dimarahi dan dihambur dengan kata-kata seperti bodoh, sial. Saksi kata dia nampak Zara menangis dan selepas itu beberapa pelajar telah mentertawakan Zara. Kemudian ada pelajar lain membawa sepucuk surat dan menurut saksi Zara makin ditertawakan selepas melihat surat itu. Zara makin menangis selepas itu. Saksi juga memberitahu dia tidak dapat berbuat apa-apa ketika itu kerana berasa takut. Selepas pelajar-pelajar yang mengepung Zara keluar dari bilik berkenaan, Zara turut berlari keluar. Menjawab pertanyaan mengenai isi kandungan surat berkenaan, peguam Zara memberitahu Allahyarham pernah menyuarakan keinginan menjadi badar.
Badar ialah pengawas sekolah dan dia diketawakan apabila surat ini dibawa oleh seorang pelajar. Jadi mereka membuat jenaka tentang surat itu. Ini memang kes buli ya, Syafiq Abdal warisan. Kau tidak tengokkah pengakuan ketua warden dan pelajar-pelajar ni? 5 pelajar dilihat membuli Zara tau. Dimaki lagi si Zara. Jadi Syafiq Abdal dengan warisan cakap ini bukan kes buli. Nah, tumbang lagi lah warisan. Tumbang lagi lah warisan ni oleh Haji Ji, oleh JRS Pilihan Raya Sabah. Kalau begini wayang politik Syafiq Abdal, dia hina kes Zara ni bukan kes buli, nak matai nak kato. Habis sudah game Syafiq Abdal dengan warisan. Kesian si Zara. Ya Allah, diketawakan oleh kawan-kawannya hanya kerana dia mau jadi pengawas. Kesian. Zara menangis kuat dan dihambur kata-kata bodoh sial. Ya Allah, patutlah mahkamah tangkap Syafiq Abdal. Patutlah peguam-peguam Zara tangkap Syafiq Abdal dalam tempoh 7 hari daripada sekarang. Memang ada unsur-unsur buli. Habislah. Saksi ini juga mengesahkan tidak ada sesiapa yang memukul atau menyentuh arwah Zara. Dia hanya dibuli secara verbal menggunakan ayat-ayat yang keras. Jadi Syafiq Abdal kena bentangkan bukti pembunuhan tanpa ada unsur-unsur buli. Saya harap Syafiq Abdal boleh bentangkan bukti baru itu. Ia akan memudahkan kerja kita semua dalam membongkarkan kes Zara. Syafiq Abdal kena